naklah amalan nak bagi muka seri bangkit tidur. Tuan mau tak? Alhamdulillah. Tuan baca 21 kali Bismillahirrahmanirrahim, ataupun baca 41 kali Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita pura-pura ludah di tangan kita, lepas tu sapu seluruh badan kita kecuali tapak kaki dan kemaluan kita. Tu bacalah. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qul Allah tiga kali. Kita baca qul ya ayyuhal kafirun 3 kali. Kita baca qul Allahu ahad 3 kali, qul Allahu falaq 3 kali, qul Allahu binnas 3 kali ala sayyidina Muhammad. Sebelum tu baca ayat kursi dulu. Lepas tu bila dah habis ayat kursi kita baca 4 3 kali, kita buat lagi sekali hembus di masalah sayyidina Muhammad di tapak tangan ni, sapu seluruh badan kecuali kemaluan dan tapak kaki. Kita niat Allah Tuhanku dengan berkat ayat-ayat aku bacaan Tuhan masalah sayyidina Muhammad, jagalah diri aku, harta aku dan keluarga aku. InsyaAllah kalau kita baca ni, rumah kita selamat daripada dimasuki pencuri, rumah kita selamat daripada kebakaran, dan kita selamat daripada mati dalam tidur. Sebab para ulama sangat tak mau mati dalam tidur. Jadi tu amalan siapa yang amal. Kita nak kita mati tengah semayang, kita baca Quran, masuk masjid, keluar masjid, salat sayyidina Muhammad. Sebab mati dalam tidur tu dia masuk dengan mati tiba-tiba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas pada tu mengucap lah. Bila mengucap tu jangan cakap apa lah. Bila tak cakap apa tu, tu muka seri tu. Tapi masalahnya lepas baca-baca semua, bini tanya, "Esok abang nak makan apa?" Allah pergi tanya pula nak ulang balik baca, tak lah kot no. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa segala pun bagi selesai. Ni nak tanya apa ni? Bagi selesai tu baru baca. Selesai. Jangan tanya apa dah. Tidur. Tak tu. Jadi insya-Allah salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu orang yang menjaga amal secara istiqamah, jadi dia akan mati syahid. Mati syahid ni 3 alamat. Yang pertama, mati senyum, mati tersenyum. Pernah kita jumpa kan? Kadang-kadang kita tengok orang yang mati saat dia habis umur ni, tengok muka dia. Mati dia tu muka punya elok, lebih elok dan cantik daripada dia hidup. Di antara amalannya ialah tidak meninggalkan bacaan tadi, iaitu bacaan sebelum tidur Allah. Sebab Nabi sebut kama tanamu kadzalika tamus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana kamu tidur, begitu kamu mati. Itu janji Rasulullah. Ada orang tuan-tuan nak tidur ni terlupa habislah. Balik nampak bantai. Rebah badan tu tak pala ghaib hilang. Esok mati sama orang. Mati esok terlupa kat Tuhan, hilang. Orang dekat nak mati ni orang teringat Tuhan. Nak mati tak ingat kat Tuhan. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, subhanallah, ada orang tuan dia mati ni tengok handset tu. Habis esok mati macam tu. Auzubillah min dzalik. Sebab mati ni disebut dengan akhul maut. Nabi kata an-naumu akhul maut. Mati tu saudara, tidur tu saudara mati. Allahumma salli ala sayyidina. Lepas tu bangkit tidur macam mana? Nabi kata mana-mana orang dan seseorang tu dia akan seperti mana dia bangkit tidur, begitulah dia akan bangkit daripada kubur. Kama tastayqid kadzalika tub'ats. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bangkit tidur bukankah kita baca alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita selepas dia matikan kita, dan kepadanya lah kita akan kembali. Tuan-tuan, kalau bangkit dari tidur itu bacaan kita masalah sana. Bangkit tidur, so kita baca doa sama juga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad,
yang telah menghidupkan kita selepas dia matikan kita. Kepadanya lah kita akan dihimpunkan. Maka dia kubur pun baca doa yang sama juga. Pasal kita waktu mana kita tidur, kita baca doa yang sama.